Jangan putus asa. Bila kita berasa kurang, berasa susah, ekonomi kita bersedekah, pasti berjaya. Dia akan jadi murah rezeki. Kita kena muhasabah. Apa benda yang kita jauh? Kita jauh dengan mak kita. Kita kurang berhubung dengan ayah kita. Contoh, perbaiki itu. InsyaAllah murah rezeki. Ada orang dia nak murah rezeki tapi dia balas dengan mak ni. Jangan putus asa. Kerja buat kerja belaka. Jangan kerana nak kaya untuk rezeki yang halal. Dalam hadis kursi Allah kata ana inda zanni abdi bi. Kalau hamba-Ku suka dia tak dapat kerja, sampai mati tak dapat kerja. Berilah sangka baik selalu dengan Allah bahawa Allah akan murahkan rezeki kita insya-Allah. Ketenangan itu yang paling penting. Walaupun kita belum dapat lagi kerja tetap, tapi hati kita kuat bergantung dengan Allah. Mutmainnah itu kita dapat rasai. Ketenangan hati walaupun tidak tak kerja macam orang lain, tapi hubungan kita tidak putus mengharap kepada Allah. Dia yang menyejukkan hati kita. Ramai mana orang pitih banyak. Nah, tapi dah senang duduk.